pagi. Selamat berbuka. Selamat berbuka. Bos nak bagi juga ke? Selamat berbuka. Selamat berbuka baik. Selamat berbuka. Ya. Selamat berbuka. Baik. Buka ya. Buka. Ya, boleh bagi apa lagi? Tak lama jumpa lagi. Salam berkhabar. Ya, selamat berbuka. Okey, cik. Oh. Mana? Sama-sama. Ya, apa khabar? Lama tak jumpa. Sihat lah? Sihat. Ingat selama tu lah. Ya ke? Semester 2 pasti. Oh. Nak mango. So, Patutlah. Boleh mango ke? Apa ni? Aduh, apa? Selamat buka. Ya, boleh. Berapa pengarah? Ramai ada kita je ke dalam? Adik, dah ambil. Dah. Okey. Puasa tak? Saya ada bawa tak duit RM10? Tak bawa? Hai. Baru pergi sekolah? Lagi tak? Satu. Pegang lah. Ada lagi? Ni dah habis ni? Ni lah ha? Di semalas. Jom take foto. Okay. Buka. Buka. Cukup 1, 2, 10? Alah, nak dapat 1, 2? Memang sometimes dia. I can have two. Of course. One more than two? No. Just. Alright. Ini kan dari atas semua turun sini lah. Yang ibu pun kat 200 orang. Kalau yang wanita pun ada 100 lebih. Buka puasa ramai? Puasa ramai? Ramai juga? 100 pack memang habis. 100 lebih. Oh, biasa orang luar ke? Tak ni dia sini. Orang luar ni lah. Macam petang ni lah. Jumaat, Sabtu. Lagilah ramai. Sebab diorang tinggal. Randor ni penuh sampai berkeliling. Habis semua. Baik. Okey. Baik. Hello. Hi Aunty. Hi. Ni Aunty. Sorry Uncle. Sorry. Aunty. Agak ni hao. Hai. Berapa menit? Hai. Wah, hai. Halo, hai. Halo, hai. Apa khabar? Hai. Dengan budak kita lah. Oh ya, Uncle. Hai. Hello. Come. Hello, hai. Come. Dari mana? Sudan. Namanya saya ucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya bersama dan minta maaf kerana saya jarang datang di sini, tapi tak bermaksud saya lupakan. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang, bulan puasa, masa pun masih ambil waktu. Nanti saya ada program lain di Busland. Dekat pun sudah mati kering. Jadi saya ucapkan selamat tahun baru Cina, Sine Kuai Le, Wang Zerui, Kong Si Fai Chai. Semoga tahun ini memberikan kebaikan, memberikan tuah, memberikan kesejahteraan, memberikan kesenangan, memberikan kesihatan yang baik kepada semua orang di sini. Dan terima kasih banyak-banyak
Jangan risau, kita sentiasa ada bersama dengan anda jika memerlukan apa-apa bantuan diperlukan oleh Parlimen Bentong. Dari sebagai wakil Parlimen Bentong, saya sentiasa akan memberikan kerjasama yang baik kepada semua pihak yang ada hari ini. Jika perlukan bantuan, sokongan dan sebagainya, pejabat Parlimen Bentong sentiasa ada untuk anda. Jadi terima kasih sekali lagi, dan semoga hari ini juga, bulan ini juga bulan Ramadan, bulan yang mulia bagi masyarakat kaum Islam, masyarakat Islam. Jadi saya harap dengan bulan yang penuh mulia ini juga kita semua dapat diberkati dan juga dapat terus meneruskan hubungan yang baik satu sama lain. Jadi terima kasih banyak-banyak. Kong Sifa Cak Sin and Kuai Lawak Selalu. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Oh, sleeping. Happy New Year, everyone. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Sayang. Oh, Happy New Year. Come. Happy New Year. Angka Happy New Year, Angka. Hello. Happy New Year. Oh, okay. Ada dah dapat. Thank you. Happy New Year. New Year. Hi. Oh. Hi. Hey. Nice. Happy New Year. Kasih pacar. Okay, give to you. Nice, okay, give to you also. Hi. Okay, thank you. Yeah, special for the picture. This one special. 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 Sudah dapat. Okey, begitulah kehebatan Al-Quran. Jadi sempena Ramadan Al-Mubarak ini kita biasa kita laksanakan tadarus Al-Quran. Sangat bersemangat. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Puspen Karak kerana sudi menjemput saya bersama dalam majlis berbuka puasa ini. Alhamdulillah, ini pertama kali saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutamanya dengan prospek kita. Dan saya harap tuan-tuan semua di belakang sana dapat melalui proses pemulihan dengan baik. Baik tak? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percaya bahawa setiap insan berhak mendapat peluang yang kedua dalam kehidupan. Betul ya? Kalau betul janji, kalau keluar nanti jangan berulang lagi. Betul boleh janji? Kalau masuk sekali, secubit orang. Tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, pemulihan bukan sekadar tentang berhenti daripada ketagihan, tetapi sebenarnya ia untuk membina semula diri kita.
kepercayaan diri kita, bagaimana kita nak menjadi manusia yang lebih baik dan sebagainya. Dan yang paling penting juga bagaimana kita nak memperbaiki hubungan kita dengan keluarga, dengan rakan-rakan, dan bagaimana juga kita nak memperbaiki hubungan kita untuk kembali dengan masyarakat di luar sana. Jadi saya sebenarnya amat menghargai usaha pegawai-pegawai, kaunselor dan semua pihak yang terlibat dalam untuk membimbing tuan-tuan dan menyokong para penghuni di sini. Betul, perjalanan bukan mudah. Orang cakap memang senang sebab kita bukan berada di tempat anda semua. Tetapi kita di sini ada untuk memberikan semangat, membimbing dan menjaga dan memastikan anda dapat kembali menjadi manusia ataupun menjadi diri anda yang dahulu sebelum ini. Perjalanan bukan mudah, tetapi yang pastinya sokongan-dokongan daripada kita semua ada untuk anda. Dan kepada semua peserta ataupun prospek pemulihan, saya ingin berpesan agar terus kuat semangat, kuatkan jati diri, jangan berputus asa, jangan mengalah, jangan rasa anda telah membuat kesilapan yang besar kerana ada jalan untuk anda pulang, ada peluang kedua untuk anda. Dan jangan rasa anda telah dibuang keluarga, dibuang oleh masyarakat dan sebagainya, kerana kita semua ada mahu anda kembali pulih dan terus menjadi manusia yang terus percaya dengan diri sendiri. Dan yang paling penting, ingat kita ada Tuhan. Tuhan sentiasa memberi peluang kepada umatnya, kepada insannya. Jadi saudara dan saudari semua, tuan-tuan dan perempuan, di Puspen ini saya percaya ia akan terus memberikan sinar dan harapan kepada anda semua. Bukan saja untuk anda semua di belakang sana, tetapi untuk peringatan diri kita juga. Mungkin hari ini anda di belakang yang terjebak, kita di sini mungkin makan datang kita juga terjebak. Jadi kita kena sentiasa yang berada di sini, sesiapa saja kena sentiasa mengingatkan diri kita sendiri, sentiasa mengingatkan keluarga kita bahawa setiap orang sentiasa melakukan kesilapan. Yang penting ada peluang keduanya. Jadi saya tak nak ambil masa yang panjang. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim. Semoga bulan yang penuh berkah ini, bulan yang penuh baik, bulan yang sangat baik ini, kita dapat memperbanyakkan amal ibadah, kita dapat memperbanyakkan pelbagai program-program yang baik untuk diri kita dan semuanya. Dan yang kedua adalah saya mengucapkan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri yang akan tiba dalam tempoh 15 hari lagi, insya-Allah. Semoga perayaan ini disambut dengan penuh meriah tapi dengan sederhana. Yang penting adalah kita bersama-sama saling memohon kemaafan jika ada silap dan salah daripada pejabat Parlimen Bentong dan diri saya sendiri. Apapun, terima kasih sekali lagi dan semoga kita baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis menanggalkan sedikit penghargaan dan ucapan terima kasih. Kau tak salah lagi ya. Hai, semua. Jangan. Oh, ni faham juga. Ada yang dari Bentong? Ada ke? Ada. Ada ke dari Bentong? Ada ke kau Bentong? Ada. Dari dorang boleh datang kan? Kita ada visit seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Selasa, Jumaat. Oh, So dia orang boleh. Boleh Kalau tak buat masalah disiplin. Kalau Kalau disiplin adalah masa-masa dia kita bagi dia. ada yang nakal lagi ke kat sini? Semoga dipermudah Siapa? Kerja buruh. Dah asal mana ni? Oh, Terengganu kat mana? Ulu Terengganu. Ada yang berulang ke? Semua first time? Ada yang nak masuk balik? Tapi jangan tak ada masuk sini, masuk tempat lain pula. Saya doakan semuanya baik-baik ya. Ingat keluarga kita. Ingat anak-anak kalau ada anak isteri, ingat mak ayah kalau masih ada, ingat jiran, ingat saudara mara. Kalau tak ada sesiapa, ingat diri sendiri. Itu yang paling penting, insya-Allah. Semoga bulan Ramadan, bulan mulia ni semuanya apa orang kata yang terbaik lah untuk kita. InsyaAllah. Okay, jaga diri. Baik-baik. Kan ke? Tenaga diperlukan. Semua masak sendiri ya? Catering, Mama gosnya. Baru sebut nama. Baru nama. Dia jumpa lagi. Ada nombor Mak Durik.
Yeay. Ambil gambar-gambar. Nah, dia memang. Sabar, Cina. Pemberian bakul makanan dan duit raya lah kepada 150 orang penerima dari sekitar Karak. Jadi saya harap yang di sini semua yang dah daftar ya, ada kad ni dah daftar, dan kalau yang belum daftar yang baru sampai mohon daftar dulu supaya tidak ada kekeliruan nanti. Dan juga nanti selepas majlis nanti jemput makan minum telah disediakan oleh pihak sub masjid. Terima kasih banyak. Sempena bulan Ramadan ini saya dan Pejabat Parlimen Bentong saya harap dengan sedikit bantuan kepada warga emas yang kurang upaya, yang sakit uzur dan sebagainya ini dapat meringankan sedikitlah sempena nak menyambut Hari Raya. Dan selain itu ya, sebagai kita memberkati bulan Ramadan ini, sebenarnya di bawah Parlimen Bentong kita ada lebih kurang 800 keluarga yang telah kita pilih untuk kita berikan. Mohon maaf kalau ada yang terlepas pandang, tapi kita berikan dulu hari ini kepada 150 orang keluarga di sekitar Karak ini. Dan jika ada apa-apa keperluan lain seperti sakit, dari segi kebajikan, perlukan pampers, susu, perlukan bakul makanan secara bulanan, perlukan wheelchair, katil hospital ke, boleh sentiasa boleh mencari wakil-wakil Parlimen Bentong ataupun boleh cari pegawai-pegawai saya. Kami sentiasa ada untuk membantu tuan-tuan ibu ayah semua. Dan juga kita pun juga membantu dari segi kebajikan, kesihatan, pendidikan kalau ada anak nak melanjutkan pelajaran dan sebagainya. Jadi Pejabat Parlimen Bentong sentiasa ada untuk meringankan sedikit keperluan-keperluan warga Bentong, khususnya di kawasan Karak ini. Jadi saya tak nak main masa panjang. Terima kasih sekali lagi, dan saya harap terima kasih kepada pihak kampung dan juga kepada masjid yang telah menyediakan tempat. Terima kasih banyak-banyak, dan semoga hubungan yang baik kita ini dikekalkan sehingga bila-bila insya-Allah. Jadi sebenarnya Hari Raya kita sudah masuk hari ke-16 dan juga kita akan menuju lagi berapa hari, 14 hari lagi, dari lebih kurang 2 minggu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Saya sebagai wakil rakyat Parlimen Bentong dan seluruh warga Parlimen Bentong memohon ampun dan maaf jika ada kekurangan daripada pihak kami, dan insya-Allah kita akan cuba perbaiki dari masa ke masa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, semoga kita semua sihat sejahtera, amin insya-Allah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Lalu Tuan Wabi ambil bagi kad tu. Jadi yang dekat atas ni ada kad. Okey, bagi kad. Sekejap, belah sana tak cukup. Okey. Selamat Hari Raya, Dati. Hari Raya ya, Dati. Oh, baik. Semua orang Dati ya. Baik. Pegang bawah sayang. Okey, baik. Okey. Oh, wakil ke apa? Tak. Penerima? Oh, okey. Cik. Ya. Dati ya. Pegang bawah, pegang bawah. Cik. Raya. Pegang bawah, pegang bawah. Pegang bawah. Macam tu. Gendong dia. Gendong. Baik. Okey, gendong. Gendong bawah. Bawah, pegang bawah. Baik. Ya. Baik, Kak. Pegang mak. Salah kat mak. Sekarang ni lagi tengah bagi ni untuk penerima kita ni lah. Bakul makanan dia. Balik dulu nak bagi kat raya kat anak. Berat ni berat. Makan dulu. Berat tu. Terima kasih. Adik, pegang. Jalan cepat. Jalan. Senyum, cakap terima kasih. Sama. Terima kasih. Sama. Cakap terima kasih. Sekejap cik Sekejap SPM. okey, ayah All the best. bawah 17 tahun. Nanti lagi ya. Habis
Nanti saya hantar kat grup masjid ya. Amboi. Buat 3 kampung. Oh, 3 kampung. Abang ni tu menaik kat je.